Betul ke awak ada depression? Betul ke awak ada anxiety? Bukan semua yang ada kesedihan akan didiagnose dengan MDD, dan bukan semua yang ada rasa cemas, gelisah, takut doktor akan diagnose dengan generalized anxiety disorder. Hari ini saya nak kongsi dengan anda semua macam mana doktor psikiatri mendiagnose sesuatu penyakit mental. Untuk diagnose sesuatu penyakit mental tu, kita tidak menggunakan bacaan tilik tangan ke, tengok pun dah tahu dah dia ada sakit. Sebaliknya, doktor bergantung kepada penilaian klinikal yang komprehensif. Pertama, doktor akan tanya sejarah perubatan secara terperinci, termasuk sejarah personal dan sejarah keluarga. Contohnya, doktor mungkin tanya soalan seperti bagaimana mood awak sejak kebelakangan ni, atau ada tak perkara yang membuatkan awak rasa cemas atau tertekan. Mungkin patient akan jawab, doktor, saya rasa takut lah bila tengok bil api, bil air dekat rumah ni, semua bil lah. Doktor akan dengar dengan teliti untuk memahami simptom-simptom yang dialami oleh seseorang. Kadang-kadang proses history taking ni makan masa lebih dari 1 jam. And then doktor akan buat penilaian klinikal yang melibatkan pemerhatian dan beberapa ujian. Contohnya, doktor mungkin menggunakan skala penilaian untuk menilai tahap depression dan beberapa ujian darah untuk rule out medical illness. Doktor juga akan memerhatikan tingkah laku dan cara pesakit berinteraksi dengan doktor. Kita panggil sebagai mental state examination. Contohnya, jika pesakit terlalu gelisah atau susah nak duduk diam, itu mungkin menjadi petunjuk kepada gangguan anxiety. Ini adalah sebahagian dari proses penilaian untuk mendapatkan gambaran yang jelas apa yang dialami oleh seseorang itu. Setelah mengumpul semua maklumat, doktor akan merujuk kepada kriteria dalam Diagnostic Statistical Manual 5 atau manual diagnostik untuk gangguan mental untuk membantu doktor membuat diagnosis yang tepat supaya rawatan tepat dapat diberikan. Contohnya, untuk diagnose seseorang itu dengan MDD, doktor perlu melihat sama ada seseorang itu mengalami sekurang-kurangnya 5 daripada 9 simptom utama depression selama sekurang-kurangnya 2 minggu. And then, doktor akan berbincang dengan pesakit tentang diagnosis mereka dan merancang rawatan yang sesuai. Ini mungkin melibatkan terapi, ubat-ubatan atau kombinasi kedua-duanya. Nak diagnose penyakit mental ni, dia melibatkan proses yang sangat teliti dan memerlukan penilaian dari profesional. Jangan diagnose diri sendiri atau orang lain dengan penyakit mental, sebab dia boleh mendatangkan kesan yang lagi buruk kepada individu tersebut. Dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan dari profesional kesihatan mental jika anda atau orang yang anda sayangi memerlukan sokongan. Apa soalan, boleh tanya di ruang komen. Take care.